Tok Sri ingat tak dia seorang budak bagi surat. Oh, banyak betul lah kes zaman Madani ni. Samikna wa ta'na kan. Bila dengar kami patuh memperakui masalah, menunjukkan kesiapsiagaan dan kesediaan kita untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Tak seksi lah kan, macam hapuskan DPPN. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat kembali ke podcast Borokrasi di mana kita mengupas landscape politik negara. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita tidak buat di set kita. Kita dijemput oleh guest kita pada hari ini untuk hadir ke office beliau dan melakukan rakaman di office beliau lah di Kementerian Pendidikan Tinggi. Kalau saya sebut Kementerian Pendidikan Tinggi ni mungkin ramai dah tahu lah kot siapa guest kita pada hari ini. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Channel X yang bekerjasama dengan kita untuk melaksanakan episod kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, guest kita pada hari ini bolehlah saya katakan istimewa sebenarnya bang. Betul. Semua guest kita pun istimewa. Tapi hari ini kita sampai ke office dia sebenarnya. Dan kita amat berbesar hatilah sebenarnya dengan guest kita yang sudi jemput kita datang dan buat rakaman di office beliau. Dan beliau sebenarnya nama beliau ni tidak asing dalam arena politik negara, malahan ketika beliau dalam luar arena politik pun nama dia pun dah cukup terkenal lah dengan suaranya yang cukup lantang memperjuangkan hak mahasiswa suatu ketika dahulu. Malahan hak akademik, pendidikan dan sebagainya itu apa yang dia fight dan juga perjuangkan dalam gerakan mahasiswa yang diperjuangkan oleh beliau lah. Baik, saya dengan formalnya ingin memperkenalkan guest kita pada hari ini, YB Adazli. Assalamualaikum. Terima kasih YB. Terima kasih sebab jemput kami ke sini. Terima kasih sudi buat di sini. Sebenarnya pertama kali kami buat rakaman di luar set kami sendiri. So YB orang pertama lah menjemput kami. Okey. Cukup luas, betul, cantik, cukup puas hati nak buat. It is nice. Ya, betul. Sebenarnya. Betul. Tapi tanpa kita membuang masa lah. Kita akan terus bergerak ke segmen satu. Segmen kita yang pertama ni YB, kita nak kenal-kenal lah dengan YB. Santai-santai sikit lah sebelum kita ke segmen yang lebih kritikal mungkin, ataupun ke segmen yang lebih panas. Jadi kita nak tahu YB, semua orang kenal YB sebagai seorang aktivis mahasiswa, okay? Dan juga seorang ahli politik muda. Sebenarnya antara ahli politik muda dalam kabinet kerajaan sekarang pun even beliau antara yang termuda lah. Jadi bagaimana sebenarnya latar belakang keluarga YB yang membentuk seorang Adam Adli ketika membesar YB? Macam mana saya nak decide macam mana nak ni macam mana nak terangkan saya nak kereta api yang tu identiti yang daripada kecil sampai besar lah. Saya besar dekat Lengkok Abdullah Bangsa, di quarters KTM. Family saya family kereta api. Mak saya suri rumah sepenuh masa. Jadi kita membesar dalam keluarga yang agak sederhana, tak ada apa-apa yang mewah, tak ada apa-apa yang lebih. Alhamdulillah cukup untuk keluarga, makan, pakai, dan belajar. Habis sekolah, okey. Jadi cuma kata mungkin latar belakang macam tu bila kita tengok dalam politik kadang-kadang tak ramai sebenarnya. Mungkin dulu-dulu ramai lah. Dulu selalu kita dengar orang ni datang daripada keluarga susah jadi. Tapi dalam politik sekarang kan dia agak mencabar. You kena ada head start orang kata kan. Kena ada permulaan yang lebih baik banding semua orang untuk you naik. Jadi mungkin dari sudut yang tersebut saya kira latar belakang saya, keluarga saya, sosioekonomi saya, itu antara perkara yang saya ambil sebagai kekuatan sendirilah. Arti kata lain, saya pun bukan datang daripada keluarga yang ada pengaruh dalam politik. Tapi keluarga, terutama sekali arwah ayah saya memang orang yang ikut gerakan politik. Tak ada jawatan apa-apa pun, cuma rajin pergi ceramah, rajin pergi zaman tu zaman reformasi. Kita pun duduk kat KL dan pekerja kereta api ni dia kuat dengan union waktu tu. Jadi piket, demonstrasi, protes ni benda yang biasa. Lagi apa lagi dan kebetulan kami membesar tu kawasan Bangsa Utama. Kawasan Utama ni kalau kita ingat dia kawasan yang
In fact sampai sekarang pun masih banyak lagi tapak-tapak aktivisme. Banyak NGO yang dulu buka pejabat dekat kawasan-kawasan tersebut. Media, contoh kalau ada macam contoh ni dulu Malaysia Kini dan sebagainya pun mula kat situ. Jadi kawasan tu memang kawasan hotspot bagi politik lah dekat Kuala Lumpur dan gerakan reformasi. Jadi environment tu amat kuat. Adakah sebab situ kawasan working class ke macam mana YB? Betul yang juga. menyebabkan aktivisme? Itu kawasan tu ialah kawasan lembah pantai ni, dia unik kan. Working class ramai. Orang selalu ingat bangsa Telawi, have orang kelas atasan. Tapi sebenarnya majoriti yang berada di situ adalah orang yang bekerja pada tangga gaji yang agak kecil. Working class lah, true working class. Dan antara yang paling lama di Kuala Lumpur dan antara yang masih ada di Kuala Lumpur. Dan unionized workers kan. Contoh pekerja kereta api ni banyaknya unionized. Itu antara yang paling lama. Dan juga RUM lah kan, Railway Union. Dan juga antara yang paling masih bertahan sehingga hari ini. Jadi memang itu environment yang saya membesar waktu itu. Walaupun mungkin kita sekolah tak adalah apa-apa sangat kan, pelibatan kita itu terhad lah kepada tengok orang tua kita buat apa. Tapi ia membentuk kita punya pengalaman lah sedikit. YB, bila YB masuk ke alam universiti, YB dah mula aktif dalam aktivisme kan. Betul. Dalam memperjuangkan suara mahasiswa dan sebagainya. Tapi untuk sampai ke tahap itu, YB perlu ada satu mindset yang critical. Betul, mindset yang I have to do something, ataupun mindset yang this is not right. So adakah itu datang daripada zaman sekolah menengah lagi ke? Ada join debat ataupun pidato ke? Mungkin itu yang betul juga rasanya. Saya macam mana nak katanya, saya bukan orang yang terlalu extrovert. I used to be very introvert waktu di sekolah. Jadi antara cara untuk saya overcome, atasi masalah tu, orang tua saya suruh masuk pertandingan-pertandingan ni. I see. Debat? Debat tak pernah di sekolah. Pidato je. Bercerita je. Sekolah rendah bercerita. Sekolah menengah pidato. Form 6 pun sama, masih masuk pidato dan beberapa lah public speaking. Menulis sikit sebanyak, melukis, benda macam tu lah. Just expression. Jadi mungkin dibentuk, ada sedikit bentuk pembentukan karakter tu menerusi yang tu juga. I see. Dia masih lagi dalam banyak ruang, dalam ruang yang lebih natural masih sama je. Kita bukan orang yang banyak cakap sangat. Tapi dalam ruang-ruang yang dikehendaki tu kita dilatih untuk bercakap. Mungkin disebabkan itu dan lebih banyak memerhati sebenarnya. Jadi mungkin itu antara perkara yang bila waktu saya besar daripada zaman sekolah sampai ke universiti, kita banyak memerhati, banyak tengok, banyak fikir sedikit sebanyak, baca, dan itu yang kita nampak. My observation says that this should be this way. Macam tu kan lebih kurang. Itu kot yang akhirnya membawa pula dengan pendedahan politik, dengan zaman tersebut sendiri. Zaman saya besar tu zaman orang kata reformasi. Tak kira lah apa pun sudut pandang. Malah di sekolah dulu pun tak kurang. Ada cikgu yang menyokong, ada cikgu yang menentang. Masuk cikgu bahasa Melayu sekarang dia kata hidup Anwar. Masuk cikgu sains nanti sekejap lagi dia cakap hidup Mahathir. Dia macam-macam pengalaman. Cuma nak katanya kita memerhati, dan bila kita memerhati tu dia bukan setakat datang sepintas lalu kan. Kita akan banyak fikir balik, tanya pula dekat orang tua. Dan macam saya cakap, zaman tu banyak bahan bacaan lah saya ingat. Bawa macam-macam risalah, macam-macam naskah dibawa balik. Jadi kita baca. Dia ni bukan zaman media sosial kan. Ni bukan zaman ada internet.
Zaman tak ada apa-apa, rumah saya lagilah nothing, ada TV seketul. Ya. Tu je. TV je lah kan. Jadi kita baca apa yang ada tu, bawa balik tu, bahan bacaan tu, itulah kita punya kata macam sekarang ni consumption kan. Media sosial ni dah jadi consumption. So itulah consumption kita waktu tu. Baca all this detik lah, siasah lah, harakah lah, soal keadilan sikit sebanyak. Tu awal-awal dulu. Macam so dia membentuk lah sedikit. Dia membentuk kita punya pandangan. Tapi tidak juga jadi taksub kepartian ataupun kita terpengaruh sebegitu sekali kan. Cuma rasional dan logik kita mengajak kita untuk cenderung pada satu pandangan. Walaupun macam saya cakap, kalau arwah orang tua saya tu agak aktif dengan gerakan-gerakan politik, menyokong reformasi dan sebagainya. Tapi dia bukan orang yang terlalu kepartian. Saya pun tak perasan pun dia waktu tu ahli PAS dan sebagainya kan. Cuma political. Tidak begitu berkepartian walaupun dia ahli parti. Saya tak pernah tengok contoh. Saya dapat tahu orang tua saya rupanya ahli PAS sejak tahun 1994. Ada momen you tahu bila baby? Saya tak ingat form 5, form 4 macam tu lah kan. Saya tak tahu. Saya tak tahu dia ahli PAS. Saya tahu dia suka ikut demo reformasi. Tapi saya tak pernah tengok barang-barang ataupun karakter yang selalu kita tengok kan, Usrah, Kopiah, apa semua tu, tak pernah. Dia chill macam tu je lah. Tak pernah bawa elemen kepartian apa semua, tak pernah. Tu yang agak menarik lah waktu tu. Jadi saya bukan yang orang kata ada doktrin. Tak ada doktrin kepartian pun dekat rumah waktu tu. Orang tua saya tak setuju cara tu. Bagi dia pilihan politik masing-masing. I see. So maknanya you were saying yang walaupun ada sedikit sokongan, bukan sedikit, mungkin sokongan pada masa itu dengan gerakan reformasi, kecenderungan tu kuat, tapi masih lagi mengekalkan independensi opinion masing-masing. Itu cara saya dibesarkan. Malah pernah je jadi, kalau kita let's be honest lah kan, bila kita berlaku jujur. Contohnya mungkin macam ayah saya, dia sedikit lebih politikal, lebih kuat sedikit dia punya kecenderungan. Kalau mak saya, walaupun dia sama simpatisan sikit sebanyak, dia bantu, biasa bantu di lebah pantai. Waktu Nurul Izzah bertanding tu ada sedikit sebanyak bantu. Bila pindah saya ingat kami pindah ke Kepala Batas, dia tak ada pun kata ekstrim pandangannya. Ada kalanya dia kata okey lah, Pak Lah dekat sini baik apa semua. So tak ada, dia bukan macam itu sekali. Dia bukannya totok ataupun zaman sekarang orang sebut walaun lah apa semua. Tak ada, tak wujud. Sikap macam tu tak wujud dekat rumah saya waktu tu. Lebih kepada rationality lah. Yes. Jadi sampai sekarang pun saya kira mungkin itu kot yang bila saya berinteraksi dalam ruang politik dengan golongan muda, mahasiswa, belia yang nak tahu pasal politik di kedudukan ini, dan dengan saya sendiri sebagai salah seorang pimpinan parti yang memang ada tanggungjawab untuk kembangkan parti, tentulah kita seboleh-bolehnya akan nak rekrut seramai mungkin, nak doktrin, nak pastikan semua boleh ikut. Tapi saya tak rasa itu membantu pun. Saya berada dekat sini hari ini sebagai orang parti, dia ikut gerakan parti yang membentuk politik. Bolehlah dikatakan membentuk juga politik negara. Salah seorang yang membentuk politik negara pun tidak pernah pun didik ataupun didoktrin sedemikian rupa. Dan saya tengok ramai je kawan-kawan yang selama ni, kalau zaman mahasiswa dulu ikut doktrin politik, doktrin parti, tak ada juga dia akhirnya jadi taklah nak kata taklah nak kata tak boleh jadi pemimpin parti, ada je. Tapi basically akhirnya dia bukan demikian. Dia bukannya
ada perkembangan yang lebih beyond what was imposed on them waktu tu. Jadi saya rasa sama. Ya. Tapi pada saya agak penting untuk seseorang individu yang ada dalam satu lingkungan yang kuat dengan politik untuk ada satu independency of opinion masing-masing, supaya ada check and balance dekat situ. Kadang-kadang orang kata disebabkan dia setia lah katakan dengan parti tu, apa yang kita katakan salah dia kata betul. Apa yang dikatakan kita salah sebenarnya betul, dia kata kita salah. So saya rasa terlalu tak suka. Ya. Dia bagi saya kita kena faham kot kesetiaan pada parti itu termasuk dalam yang kita sebut sebagai disiplin berorganisasi. Sebab tu saya ingat antara wadah yang mudah untuk saya terima adalah Keadilan. Sebab saya kenal Keadilan sebagai parti yang selama ni daripada saya sekolah, dia bermula sebagai gerakan sivil, adil. Kemudian dia bergerak tidak terhad hanya dalam lapangan politik, tapi dia juga bergerak dalam lapangan masyarakat sivil. Dalam budaya. Ramai orang lupa parti, contohnya even bendera parti walaupun ringkas demikian pun dilukis oleh Syed Jamal. Bukannya kaleng-kaleng. Jadi ini benda-benda yang sebenarnya kalau parti itu adalah parti yang rigid, parti yang keras, Sami'na wa ata'na kan. Kami dengar kami patuh. Dan tak ada no room untuk question, no room for criticism. Tak ada ruang untuk perbezaan pendapat. Dia tak akan jadi parti sekian. Dan kita kalau saya letakkan identiti saya dalam spektrum politik sebagai cenderung of course lebih progresif, tidak konservatif. Jadi keadilan secara natural sesuai. Dia tidak terlalu mungkin dia tidak terlalu jauh ke spektrum kiri, tapi dia berada di tengah yang mana dia boleh cater kepada semua. Sebab akhirnya kita bercakap soal servis ataupun khidmat kepada masyarakat majoriti. Betul. Kita bercakap soal kita mentadbir negara secara keseluruhan, bukan hanya separuh-separuh. Kalau kita hanya satu spektrum, jadi kita akan saya tak rasa mampu untuk kita jaga semua orang. Sebab itu keadilan untuk semua. Wabi, tadi Wabi ada sebut yang Wabi membesar di bangsa working class, Wabi banyak memati. Apa titik permulaan yang membuatkan Wabi pergi menjadi seorang aktivis? Yang mana yang membuatkan Wabi terdetik, aku kena ke depan? I think aktivis tu accidental. Saya tak pernah rancang pun nak jadi aktivis atau sebagainya. Saya rasa dia bermula daripada kesedaran politik sama je macam rakyat Malaysia sekarang. Terima kasih social media. Sekarang kita tengok pendapat politik sebegitu banyak, terpancar, dan di mana-mana pun kita boleh kutip pandangan politik. Kalau posting yang berkait dengan aksiden kereta pun kita boleh tengok ada orang yang akan bagi komen politik. Maksudnya rakyat Malaysia ni memang politicized lah. Kita so to say it's very politicized. Dan globally memang macam tu pun. Saya ingat zaman ini zaman yang semua masyarakat dah ada pandangan politik yang terbuka lah. Semua dah boleh nyatakan pandangan politik mereka masing-masing. Jadi moment saya ingat walaupun saya political, tapi the moment that I said nak involve lah secara lebih ni bila saya tengok gerakan pelajar, bila kenal dengan beberapa, saya ingat saya form 6 waktu tu. Saya form 6. Tak, kalau lagi awal pun boleh juga. Darjah 6 tu kita ever since that lagi. Darjah 6 tu saya kelas saya tu memang sekolah rendah saya tu political. Sekolah saya sangat political, sekolah Brickfield. I see. Sekolah Brickfield ni political. Perbawakan daripada cikgu ke macam mana, Wabi? Cikgu ramai political. Saya sampai sekarang pun saya ada seorang dua cikgu yang saya jumpa balik sekolah rendah saya. Ada yang salah seorang guru saya tu Cikgu Kamarul. Sekarang dia setiausaha pada SUS ke pegawai khas ke kepada Menteri Besar, kepada Ketua Menteri Melaka. Jumpa balik. Saya jadi ahli parlimen, jumpa dia, cakap dia pun bagi tahu kat CM kan, ini anak murid saya. Cakap betul, ni cikgu saya. Kalau tak pasal dia, saya tak masuk politik.
Macam-macam berlaku. Dah jam 6 kita orang pernah buat protes lah macam-macam. I Benda see. macam tu. Dan cikgu-cikgu I see. memang dah, saya rasa cikgu-cikgu kami dulu tak boleh nak salahkan kami lah. Hmm. But okay. Tapi I think yang turning point sebenar saya ingat memang adalah pada waktu dalam UPSI. UPSI. Form 6 tu yes, pendedahan, pendapat. Pernah juga di waktu tingkatan 6 saya ingat ni kisahnya gini kot. Tingkatan 6 saya tingkatan 6 saya di kepala batas sebab ayah saya pilih untuk bersara di Pulau Pinang berbanding di Melaka. I see. Anwar Ibrahim datang ke kepala batas ceramah. Dan kawan-kawan saya kata hang bukan minat ni lah, keadilan kan. Budak kampung kan. Anwar Ibrahim ada ceramah ni malam ni. So, pergi lah. Pergi. Dan kebetulan waktu tu saya part time kerja kedai makan macam tu kan. I see. Selalulah perhati majlis. Ahli majlis tak buat kerja ke buat kerja kan. Kerja local issues. Yeah. Saja saya tulis satu nota sebab saya kalau saya tak silap saya waktu tu ahli majlis adalah orang keadilan. I see. Rasanya kalau tak silap saya. Ahli majlis orang keadilan zaman tu. Baru jadi kerajaan negeri kan, Pulau Pinang. Yeah. Pakatan Rakyat. Saya tulis ahli majlis ni saya perhati ahli majlis kawasan ini sebab saya kerja kedai makan, saya kata ahli majlis ni korup. Direct ke? Saya tulis korup. Sebab saya kerja kedai makan, kedai makan saya bagi makan free kat dia. Oh, I see. Bungkus lah apa semua kan. Masa tu YB tulis atas kertas lah. Saya tulis atas kertas, tulis tangan. Tulis tangan lah. Okay. Cuba mau peksa lah macam tu lah lebih kurang. Banyak aduan longkang. Ni kerja kedai makan ni sensitif kan. Kebersihan tu kena jaga kan. Betul. Dia kata aduan ada buat tapi tak berlaku apa-apa. Macam tu lah lebih kurang kan. Ada majlis tengok makan free. Korup saya kata. Ada majlis ni korup. Saya tulis, saya lipat. Waktu Datuk Seri Anwar turun daripada pentas, dia nak keluar daripada dewan tempat ceramah, saya salam dia. Okay. Dan dia terkejut tengok ada surat. Tak apa lah. A year or so later lah setahun atau dua selepas tu saya masuk UPSI. Dia kebetulan itu yang turning point dia waktu di UPSI. Tapi yang ahli majlis tu akhirnya saya lepas beberapa lama, sebulan 2 bulan lepas tu tengok bertukar. I see. Ada tindakan diambil lah lepas surat kita bagi kan. Ada tindakan. Okay. Saya masuk UPSI, the turning point was PRK Pilihan Raya Kecil Hulu Selangor. Okay. Waktu tu Zaid Ibrahim bertanding. Tahu apa tu? 2010 2009 2010 lebih kurang. Saya di UPSI Tanjung Balim Hulu Selangor dalam sejam, setengah jam. Tak terlalu lama kan. Naik motor pergi lah. Pergi Hulu Selangor. Lagi sekali tengok ceramah Anwar Ibrahim dekat situ. Ceramah kempen Hulu Selangor. Lepas tu habis ceramah, tak apalah, saya tengah start motor dengan kawan-kawan saya. Budak-budak UPSI ni ramai lah ikut yang cikgu kan, politika kan. Datang sebiji kereta, buka tingkap tengah babai semua lah Anwar Ibrahim. Saya pergi kat kereta slow, kereta ni jalan slow, orang semua tengah salam. Salam dengan Datuk Seri Anwar. Saya kata, Datuk Seri ingat tak ada seorang budak bagi surat dekat kepala batas pasal ahli majlis. Saya tu. Hey, tengok saya. Buat apa kat sini kan? Buat apa di sini? Saya kata saya belajar UPSI sekarang. Saya dah masuk ngaji. Dan dia cakap, nama apa? Dia tulis nama saya. And then after a while, lepas tu ada beberapa orang, Nik Nazmi dan beberapa orang tu dia cari saya jumpa. Itulah turning point dia, berkenalan dengan orang lebih ramai lagi orang. Tapi time tu saya tak ada pun ikut keadilan sangat pun kan. Lebih kepada ikut gerakan pelajar. Time tu berkenalan dengan orang politik, berkenalan juga dengan gerakan pelajar. Jadi macam mana YB boleh join PKR? Adakah selepas berjumpa dengan Nik Nazmi waktu tu? Saya join parti
Saya pernah join, mungkin zaman lepas jumpa Nik Nazmi tu saya pernah join. Saya tak ingat lah saya join sebelum atau selepas. Tapi borang saya tak diproses. Jadi saya tak jadi ahli secara I see. rasmi. Saya buat tak tahu lah. Saya Yeah. tak, saya isi borang, hantar borang kertas kan. Dan dikabarkan rupanya time tu zaman pemilihan. I see. Pemilihan waktu tu pendaftaran ahli baru ni kena lalu ketua cabang. So kalau ketua cabang tu dia tengok ni borang siapa ni? Orang yang nak lawan aku ke kan? Dia ke kan? Budak-budak dia ke? Sebab calon A kata ni bukan budak aku, calon B kata bukan tu kan. Ni siapa lah ni kan? Macam tu lah lebih kurang politik biasa, politik akar ubi. Dan saya pun kurang tak adalah begitu ni. Just saja kan, ahli biasa saja. Habis okey lah. Tapi saya ikut gerakan pelajar lebih banyak. Saya ikut gerakan pelajar. Saya berkenalan dengan aktivis-aktivis lain daripada UM banyaknya, daripada UKM. Dan ya, itu turning point terbesar lah. Sebab the rest is history. Ya. Daripada seorang ahli majlis yang korup Betul lah. Saya ingat Daripada hantar nota tu betul kan. juga, Nota dia dah betul bawa juga. kepada Adang Adli hari ni YB. YB, so masa YB jadi aktivis sebelum ni kan, YB duk perjuangkan macam-macam. Lepas tu pernah tak YB terfikir boleh bertanding dalam pilihan raya, dapat jadi ahli parlimen dan kini menjadi seorang timbalan menteri? Saya ingat sebab realitinya bila saya duduk dalam gerakan pelajar dulu, dan macam-macam episod yang berlaku, of course jadi tajuk berita dan sebagainya, kita tak boleh tipu lah kata kita terhindar daripada pandangan-pandangan kau ni patut, yalah of course ramai lah lepas tu kan, tak apa Dam, teruskan nanti, sebab saya rajin berceramah lepas daripada, sebab saya digantung, lepas saya gantung saya kata okey lah, tak apalah, saya saya ikut gerakan pelajar dan ikut gerakan waktu tu. Zaman tu saya ingat mahasiswa memang dia walaupun tak partisan, tapi kita decisive. Maksudnya walaupun tak semua partisan, tak semua adalah yang bernaung macam sekarang ni meriah, mahasiswa keadilan, UMNO siswa, Gamis, mahasiswa amanah dan sebagainya kan. Zaman tu mana ada sangat. Zaman tu semua cuba sebaik mungkin untuk independen. Tapi kita agak decisive. Maksudnya nak kata non-partisan tak sepenuhnya. Dan kita tak ada masalah untuk cari ally. Kita tak ada masalah untuk cari rakan sekutu. So rakan sekutu waktu itu adalah pentas-pentas politik. Sebab bagi kami lebih baik kita ada pentas. Walaupun pentas tu pentas parti politik, lebih baik kita ada pentas, kita boleh bercakap soal perkara-perkara yang kita nak bercakap. Waktu tu of course bila jadi tajuk berita dan sebagainya, banyaklah jemputan kan datang ceramah. Lepas kena gantung tu saya ingat saya tak berceramah hari Ahad je. Dan dia tak sama macam sekarang. Sekarang kalau kita setahun 2 tahun nak PRU baru kita gear up. Zaman tu saya ingat tak pernah berhenti. Betul. Kan? Tak pernah berhenti. Kempen politik ni hampir setiap hari, setiap malam. Tak pernah berhenti. On the ground. Betul. Tu beza zaman sekarang, zaman tu. For better or for the worse lah. Saya ingat okay. So kita macam saya cakap lah, kita decide dalam gerakan pelajar waktu tu, we don't have to fear. Walaupun kita anggap akan ada orang yang kata kita akan ditunggang oleh parti politik dan sebagainya, tapi bukankah antara hasrat yang kita perjuangkan waktu itu adalah kebebasan untuk mahasiswa berpolitik di bawah AUKU. Jadi kalau kita sendiri takut untuk duduk atas pentas politik dan bercakap isu kita sendiri, who else kan, siapa? Jadi kita kena cabar sedikit lah ruang tersebut untuk tarik lebih ramai pelajar untuk katakan hak untuk berpolitik, hak kamu. Hak untuk jadi sebahagian daripada pergerakan politik, itu hak kamu. Dan sebagai rata-rata usia waktu itu memang 20-an pelajar, student ni usia dia 20-an, apalagi sekarang umur 18 dah boleh mengundi. Waktu itu 21 mengundi. Student ni dah boleh mengundi semua. So macam mana kalau student tu nak mengundi tanpa ada pendirian ataupun pandangan politik? Kalau dia tak dibenarkan untuk attend kempen, macam mana?
kempen pun tak boleh tengok kempen politik. Habis takkan dia nak pergi tengok kempen orang jual sabun kan? Mestilah dia kena tengok kempen orang jual manifesto. Betul. Jadi bagi kita itu hasilnya lah. Kita duduklah dalam ruang tersebut, ruang parti, ruang politik yang partisan. Tapi dengan kesedaran bahawa kita ada pendirian dan juga komitmen kita sendiri. Komitmen masih terhadap gerakan pelajar. Isu-isu dibawa adalah isu pelajar. Apa isu yang dibawa oleh parti politik itu hak mereka. All the manifesto on whatever it is last time, subsidi ke minyak ke harga kereta ke apa sekalipun lah kempen waktu itu, bagi itu mereka. Kita kekal dengan apa yang kita bawa. Soal waktu itu AUKU dan juga masalah dengan PDPTN. Betul. Dua tu isu yang kita kekal bawa, tak ada masalah. Tidak juga kita duduk di atas pentas politik. Mungkin ini orang keliru kot, sebab wajah mahasiswa waktu ramai, Syukri Razak, saya, Arwah Syazli Munir, Safwan Anang, ada kawan kita, kawan lama kita Khalid Ismat, ramailah nama-nama yang ikut gerakan politik waktu itu. Sebab kita berkempen dan duduk di atas pentas parti politik, orang anggap kita sebahagian daripada kempen tersebut. Saya tak juga. Tak semestinya. Kita cuma nak pacak. Waktu tu ayat dia, perkataan selalu diguna, kita kena pacak isu ni. Kita kena pacak isu ni, dan kita instead of orang kata parti politik tunggang mahasiswa kena tunggang parti politik. Siapa lagi nak buka, siapa lagi nak organize kempen, dan kita buat isu ni waktu tu kita sebut apa yang nak dibawa oleh, tak kira waktu tu PKR ke PAS ke DAP ke siapa dia waktu itu, itu bukan isu kami. Melawan UMNO itu kamu. Waktu itulah melawan UMNO itu tugas kamu. Menentang pemimpin, nak apa, nak dan sebagainya, itu yes, itu parti politik. Yang kami nak segini. That of course, tapi eventually lama kelamaan pentas ialah as we grow, post saya ingat post 2013, lepas 2013 suasana jadi makin sedikit lebih runcing dalam politik. Ingat utusan sendiri pun antara muka depan yang agak kontroversi waktu itu. Jadi suasana tersebut menghalang pelajar akhirnya untuk hanya bercakap soal pelajar. Dengan kekuatan yang dikumpul oleh golongan pelajar, mahasiswa, gerakan mahasiswa zaman itu, maka tidak lagi kita boleh hanya bercakap soal soal-soal pelajar lah. I mean, it'll be a bit selfish for us, sebab sejarahnya gerakan mahasiswa di negara kita ni pada tahun 70-an, 60-an, 50-an tak pernah hanya bercakap soal pelajar. Dia bercakap soal nasional. Daripada zaman 50-an bercakap soal kemerdekaan, 60-an kesenjangan sosial, 70-an kemiskinan, 80-an soal ISA, pemanjaraan dan sebagainya. Jadi tak bolehlah masuk ke zaman kami hanya nak bercakap soal mahasiswa. Kena balik kepada soal masyarakat balik, sebab kan ada yang disebut mahasiswa itu penyambung lidah masyarakat. Jadi balik itu yang akhirnya saya ingat lepas 2013 gerakan mahasiswa mengembangkan isunya, mula masuk kepada isu-isu yang lebih besar dan bergabung dengan gerakan-gerakan yang lebih besar. Dan of course dari situ yang saya ingat, balik pada persoalan yang awal tadi, jadi calon dan sebagainya. Ramailah yang datang daripada gerakan mahasiswa itu dilamar untuk jadi calon dan sebagainya. Dan saya ingat zaman sekarang pun sama. Sekarang lagilah kita dengan usia pengundi yang lebih muda. Of course kita tengok pula gerakan mahasiswa hari ni pun boleh tahan kelantangan, perhatian yang diberi terhadap isu-isu, tidak hanya isu mahasiswa tapi juga isu nasional. Jadi jangan kita tolak idea-idea tersebut. Waktu tu memang, but I was not part of it lah. Was not part of it. Saya taklah sampai waktu itu jadi sebahagian daripada yang nak jadi calon. Malah saya waktu tu saya antara yang kata tak payah, saya tak sesuai. Saya kata sendiri, saya ingat waktu tu saya kata I am not part of this ni lah, saya tak sesuai waktu tu. Masih nak mengekalkan independensi tu lah.
Menemukan independensi itu satu. Saya rasa untuk jadi waktu tu saya fikir kutip pengalaman dulu kot, jangan terlalu cepat. Ini pun orang rasa cepat, bayangkan kalau zaman student waktu tu dah mula terlibat, saya risau saya. Saya rasa ada kot mungkin sedikit kegusaran, sedikit self reflection juga yang mengatakan bahawa okey dengan idea mahasiswa sebagai calon dalam pilihan raya waktu itu. Mungkin yang lebih berketerampilan, bukanlah semua. Jangan kerana walaupun saya waktu tu ada nama sikit sebanyak, selalu jadi headlines dan sebagainya, selalu dilihat ke depan apa semua, tak semestinya ada kualiti. Itu bukan kualiti sebagai, itu bukan satu-satunya kualiti yang diperlukan untuk jadi calon dalam pilihan. Mungkin banyak kualiti ni dekat situ dikenali, boleh berpidato, boleh bercakap, boleh menyusun, boleh berorganisasi. Tapi pengalaman sebenar, saya masih mahasiswa waktu itu. Pengalaman dalam dunia pekerjaan, cabaran-cabaran dalam sistem, pemahaman kita sepenuhnya tentang apa yang berlaku dekat luar ni masih belum. Dan saya ingat time tu saya tahu saya tak ada benda tu. I see. Also sebab saya ingat saya tak nak potong rambut lagi kot. Faktor utama. Masa tu rambutnya jadi ikutan anak muda Tengok dari jauh pun dah kenal lah. Okey, ini Adam Adli. Tengok rambut je masa tu. Saya belajar dulu pun ramai yang ikut. Itu untuk menyimpan. Okay, sekarang ni kita dah panjang So sebelum kita pergi ke segmen seterusnya, kita take 5 dulu. Kita kembali selepas ni. Baik, Assalamualaikum. Selamat kembali ke episod 5 Podcast Borokrasi, mengupas landscape politik negara bersama-sama dengan YB Adam Adli. Tadi pada segmen pertama kita dah banyak soal tentang latar belakang beliau semasa beliau menjadi aktivis, bagaimana beliau mula berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti memperjuangkan suara pelajar-pelajar mahasiswa dan sebagainya. Dan mungkin segmen kedua ni kita nak masuk lebih dalam lagi lah, especially dalam bidang politik ataupun political career beliau. Baik, tapi sebelum itu YB, gerakan mahasiswa yang memperjuangkan suara-suara mahasiswa ni masih lagi aktif dalam negara. Aktif. Malahan baru-baru ni YB sendiri pernah dilayangkan kad merah oleh sekumpulan mahasiswa. Jadi sebagai dulu YB sebagai individu yang menentang ataupun memperjuangkan suara against pembuat dasar. Sekarang YB sebagai salah seorang pembuat dasar, how do you take it YB? Yang pertama, macam ni rasa dia. Kan? Macam ni rasa dia kan. Sebab kebetulan zaman saya, sebab susah sebenarnya kalau kita ingat baliklah dalam banyak-banyak lipatan sejarah, tak kira lah zaman sekarang ke zaman sebelum-sebelum ni ke, berapa kali sangat dalam sejarah yang mana orang yang bertanggungjawab terhadap kementerian tersebutlah, menteri, timbalan menterinya, akan turun jumpa dengan orang yang protes tu sendiri. Tak kira lah isu apa kan. Sama juga macam kalau zaman saya di universiti waktu tu, bila kita berdemo, tu saya ingat Saifuddin Abdullah, timbalan menteri pendidikan tinggi, pengajian tinggi, Khalid Nordin was the minister. Saifuddin turun dan terima memo dan sebagainya dekat PWTC dan sebagainya. Iyalah, kita ada lah, kita student keras lah kan. Tapi gesture tersebut memberi kita pandangan bahawa dia tidak hanya soal jinakkan student tau. Saya rasa salah kalau orang anggap ini show. Ada juga orang yang cakap macam tu, dia turun supaya boleh jinakkan pelajar. Tak, saya tak nampak macam tu. Sebab saya ingat balik apa yang saya fikir waktu tu. Apa berubah pandangan saya terhadap isu? Tak berubah. Apakah bila menteri turun kita anggap selesai isu? Tak juga. Tapi kita tahu bahawa apa yang kita buat tu sebenarnya diberi perhatian, dan dia tidak jadi orang kata suara yang dibisukan, dan tak ada orang yang kata laungan tersebut dipekakkan. Kita pekakkan telinga. That was the impression. At least waktu itu kita rasa okay lah, at least timbalan menteri turun. Mungkin dia ada
Dia nak buat, dia tak buat, tapi dia turun. Itu very big impression sebenarnya. Yang kedua, yang berada di pihak student ni menganggap bahawa maksudnya suara kita valid. Bukannya omong kosong. Bukannya kita cakap ni orang invalidate macam tu saja, orang tolak tepi macam tu je. Dia sama macam hari ni. Kalau waktu saya berada di tempat mahasiswa dahulu, saya hargai dan saya anggap itu memang tanggungjawab seorang pemimpin untuk dengar. Tak selesa pun dengar. Samalah sekarang. Jadi saya kena berada dalam keadaan yang tak selesa tu. Jadi saya tak selesa, panas, tapi itu memang tugas saya. Dengar. Orang tak setuju dengan kita, dengar. Orang nak kritik dengan kita, dengar. Nak jawab boleh, tapi jangan kita jawab hanya untuk jawab. Jangan kita jawab hanya untuk lepaskan kita punya perasaan. Rasa kita jangan kita juga invalidate ataupun apa kata, jangan kita tolak tepi, kesampingkan suara mahasiswa atau suara orang-orang yang tidak berpuas hati. Sebab zaman kita dulu pun macam tu. Kenapa lain? So bagi saya layanan tak boleh berbeza. Apa lagi yang boleh saya sebut? Dan fikiran saya adalah bila mahasiswa dia sanggup untuk saya ingat apa perasaan saya waktu itu. Apakah kita dibayar? Kita tak dibayar. Bersusah payah. Mahasiswa mana ada duit, mana ada gaji. Tapi sanggup waktu itu untuk ke depan. Ini bukan golongan yang diupah, bukan golongan yang suka-suka. Sebab tu saya pertahankan. Kadang orang marah. Apa, dah jadi menteri, dah jadi timbalan menteri, masih berfikiran macam pembangkang, masih layan student protes, masih lagi bagi muka. Ada yang tanya, kenapa bagi muka kat dia orang? Ni orang ni bagi merah, malukan you, buat plakat. Ada orang persoalkan untuk buat video, buat poster. Saya kata ya. Tapi saya berada di tempat yang banyak privilege. Saya berada di tempat yang sangat selesa. Dia berada di tempat yang sangat tak selesa sebenarnya bila dia buat macam tu. So jangan kita lupa diri sangat lah. Mudah kata, jangan kita lupa diri sangat. Mungkin kita tak boleh datangkan dengan penyelesaian seperti yang dikehendaki. Mungkin kita tak dapat nak penuhi kritikan tersebut. Tapi langkah pertama, dengar, itu kena buat. Langkah kedua, ambil maklum balas tersebut, kena buat. Langkah ketiga, usaha, sampaikan di atas apa sahaja kapasiti kita, lakukan, buat. Jangan kita diamkan. Hasil mungkin bukan atas kita kadang-kadang. Hasil, result mungkin bukan dekat kita dah. Usaha perlu. Itu saya punya ni kot, sedikit sebanyak saya punya, akhirnya itu sikap yang saya ambil kot. Jadi kalau orang nak macam Jay cakap lah kan, ada ke orang, ada ramai apa lagi yang duduk dalam sistem. Apa dah cukup lah apa benda kau ni pergi layan budak-budak lagi. Dan saya cakap, habis apa tugas saya kat sini? Waktu saya di kursi mahasiswa dulu, saya mengharapkan ada menteri yang turun. Saya mengharapkan ada orang besar yang nak dengar. Jadi bila saya dah duduk di sini, apa saya pula tak nak dengar. Tak boleh macam tu. Tak apa. Ambil je yang sedap-sedap. Tak boleh macam tu. I think we are more than privileged to be here. Tak pernah terbayang dalam hidup saya nak duduk dalam keadaan macam ni, kedudukan macam ni. Jadi yalah, dalam faktor lain atau dalam soal lain, dalam cara kita berfikir yang lain, agama pun ajar kita benda sama. Mesti ada asbab dia lah. Mesti ada hikmah dia. So keselesaan tu dia tak menghayalkan keadaan. Tak boleh lah, tak boleh. Keselesaan tidak menghayalkan, tapi tapi yang kat luar-luar tu apa,
hentam kritik tu boleh tahan enggak lah kita kadang-kadang tu serabut juga Ya. lari fokus kan. Ya. Kadang aduh lari fokus. Wabi tadi Wabi kena kad Itulah merah. sikit sebanyak. Wabi kena kad merah. Lepas tu yalah ramai yang komplain pasal pendidikan percuma apa semua kan, duk ulang balik. So menjelang PRU 16 ni Wabi, tak lama lagi dah kalau kita tengok. Kalau kita tengok situasi semasa dengan suhu semasa ni kan. Macam mana Wabi tengok anak muda sekarang ni, terutamanya mahasiswa lah. Adakah dia masih skeptikal dengan kerajaan ataupun dah mula dekat dengan kerajaan? Susah kita nak pukul rata. Kita tak boleh pukul rata. Skeptical ada, yang optimis ada, yang di tengah-tengah wait and see ada. Semua golongan ada, dan saya rasa semua golongan valid. Tak ada satu pun yang kita boleh dismiss. Tak boleh kata yang ni yang skeptical ni kita buat tak tahu je lah, dia sampai bila pun dia tak akan undi kita. Contohlah kan, kalau kita nak berfikir dari sudut kotak undi, so, kita bercakap pasal PRU, kalau tanya mana-mana politician pun dia akan fikir the next PRU lah, the next election, how will the public response to in ballot kan, dalam di kotak undi. Kalau yang skeptical ni biarlah. Kalau saya belajar benda ni first time saya PRU dulu juga. Waktu saya first time bertanding di Hantuajaya tu, antara yang saya belajar dengan orang-orang yang lebih pengalaman sedikit lah kan, bantu guide kita first time, tak tahu macam mana nak jadi calon pun. Kita bantu orang ceramah biasa, tapi bila masuk pada kerja-kerja sebenar tu banyak lagi yang kita kena belajar. Dia kan selalu ada pembahagian zon merah lah, zon hitam, kelabu, putih. Putih ni maksudnya penyokong kita. Kelabu ni boleh ubah. Betul. Boleh berubah, boleh ubah. Kalau hitam ni lupakan. So selalu dalam tempoh kempen, mana orang akan pergi? Zon putih lah kan, pujuk sokok penyokong sini. Okey, betul. Tapi hitam ni selalu dia buat tak tahu je. Tak payahlah, ini pujuk lah 1000 tahun pun tak akan jadi apa. Buang masa, buang tenaga. Saya kata, dalam hati saya fikir balik, pasal kita tak bercakap, sebab tu dia orang pun tak nak bersama. Sampai bila pun dia hitam, dia tak kenal kita, kita tak kenalkan diri kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Itu yang lepas daripada tu, cuba juga kan cari masa, ubah fikiran dan sebagainya. Jadi untuk golongan muda, saya ingat yang skeptical kita kena dengar dan cuba untuk bahas macam mana akan tak salah untuk kita ambil pendapat dia, dan cuba untuk kita bagi jawapan yang mungkin tak macam dia nak, tapi jawapan tu daripada sudut pandang kita, dan kita cuba untuk fahamkan. Kalau orang bertanya soal pendidikan percuma contohnya, itu kan dah dilaksanakan, tinggal lagi kita mula dengan 10,000 orang daripada golongan yang paling miskin dalam negara. Itu termasuk golongan B40. Maksudnya lantai ceiling ni adalah B40. Kita tak juga kata hanya miskin tegar. Tak, B40. Selagi mana yang kita boleh cari, selagi mana yang kita boleh penuhkan untuk 10,000 orang dalam tahun ini. Dah bermula. InsyaAllah. Saya ingat minggu ini tawaran-tawaran pendidikan percuma ni akan mula dikeluarkan. Alhamdulillah. Pun orang tak sedar dah berlaku. Dia nak tengok pengumuman dia, semua universiti tak ada yuran. Doesn't work that way kan. Dia bukan macam tu. Sebaliknya adalah untuk kita pastikan ada mekanisme. Dan ini dah dimulakan banyak tempat. Sarawak dah bermula, sebahagian di Pulau Pinang dan sebagainya sebelum ni. Jadi sekarang di peringkat persekutuan, ini yang kita perjuangkan selama ini. Pastikan ada langkah-langkah ke depan, jangan kita stagnan, tak ada usaha langsung. Dan kalau kita tengok pada kedudukan kewangan negara, saya terkejut bahawa kita komit kepada agenda pendidikan percuma ni. Alhamdulillah Perdana Menteri umum hanya dalam tempoh 3 tahun lepas beliau berada di situ. Padahal kalau kita tengok kedudukan kewangan, perbelanjaan yang perlu dikeluarkan dan sebagainya, susah juga. Saya pun tak berani nak desak terlalu banyak kali kan. Kita boleh sebut dalam mesyuarat, kita boleh sebut industri boleh tak bertimbang sekian-sekian angka, sekian-sekian. Dan akhirnya beliau buat. Tak perlu tunggu sampai nak dekat pilihan raya. Tak perlu nak tunggu ada lebihan bajet yang mendadak.
ada tambahan hasil negara, tak perlu sampai begitu sekali. Walaupun syarat yang kalau tanyalah pada orang lain, dia cakap boleh tak kita tunggu dulu negara punya kedudukan kewangan lebih baik, sebab ini besar biayanya. Tak, betul. Jadi Perdana Menteri setuju, tak apa, kita buat terus, tak perlu tunggu. Tak apalah kita tak boleh nak buat untuk semua, tapi kita buat mana yang betul-betul berkeperluan dahulu, yang mana yang kita perjuangkan. Itu bukan perjuangkan anak orang kaya, kita perjuangkan anak orang miskin. Betul. Nak minta untuk universal, saya faham ada pandangan-pandangan yang sedemikian, itu not now. Fokus kita balik kepada orang yang memerlukan. Begitu juga dengan sekarang ni ada banyak isu-isu yang berkait, contohnya dengan adakah mahasiswa hari ini ada kebebasan dan sebagainya. Saya rasa pindaan-pindaan yang dibuat tu dah banyak. Rangka asas pada Akta Universiti, iaitu soal penubuhan universiti dah berada di situ. Yang soal mencabut kebebasan mahasiswa kita dah buang. Itu Alhamdulillah. Tapi saya pun tak pernah dismiss, saya kata faham bahawa ada keperluan untuk kita tengok pada akta tersebut. Kalau tidak, kita pun akan stuck dengan loop yang sama, dengan perbuacana yang sama. Sebaliknya, kalau kita ada peluang sekarang untuk kita bincang, berarti ada rombakan yang lebih besar, ada cara untuk kita pandu ke arah yang lebih baik, itu seharusnya kita raikan. Golongan yang putih, yang kata yang optimis, yang baca di mana nak dibawa negara ni, itu pun kita jangan tinggalkan. Janganlah hanya kerana mereka ni tak apalah, dia orang ni dah okey dah, dia dah berpuas hati, kita lupakan pun tak boleh juga. Sekarang ni zaman apa? Zaman yang pertama kita tengok zaman AI. Ada first, kita tahulah ni post truth dan post normal time. Tapi ini juga zaman AI. Very challenging time. Tapi saya tak nak sentuh lagi yang bab challenge, cabaran-cabaran dia, tapi saya nak sentuh soal peluang. Jadi sekarang kita bercakap soal AI, soal TVET, dan soal pemengkasaan pekerjaan untuk anak-anak muda. Itu semakin diberi perhatian for the first time, not for the first time, tapi untuk satu masa yang saya kira sangat signifikan. Di waktu kita meraihkan pertumbuhan ekonomi yang baik, pengukuhan ringgit dan sebagainya, kita tidak pernah jadi denial. Kita raikan pertumbuhan ekonomi kita, tapi dalam masa yang sama kita sentiasa akui kelemahan-kelemahan yang sedang berlaku dalam negara. Misal kata, contoh energi, kita masih berada dalam krisis, dan itu sekarang. Itu sekarang. Pandemik dahulu, COVID mengajar kita tentang kesiapsiagaan kita berdepan dengan pandemik. Tidak hanya terhad kepada kesiapsiagaan dari sudut kesihatan, healthcare, tapi juga kesiapsiagaan kita dalam kita mengawal masyarakat dan sebagainya. Hari ini kita berdepan dengan energy crisis. Mungkin kita tak sesesak macam zaman COVID, tak boleh bergerak dan sebagainya. Jadi kita kurang, the sense tu kurang. Tapi poket kita bocor. Subsidi terpaksa dihadkan. Begitu juga bekalan. Itu dari sudut mikro, poket kita terasa. Dari sudut mikro, kegusaran kerajaan, kegusaran negara itu betul. Kalau kita masih berdepan dengan krisis ini, tidak lagi kita hanya bercakap soal harga, kita akhirnya akan mula bercakap sama ada kita masih ada sumber tenaga atau tidak. Tapi untung sebelum ni lagi kerajaan sekurang-kurangnya dah mulakan transisi tenaga. Jadi semua ni mencipta peluang juga bagi saya. Untuk golongan-golongan yang saya sebut sebagai golongan optimis ni, walaupun dia pandang ini sebagai krisis-krisis yang sedang diuruskan, tapi dalam masa yang sama ia juga melihatkan kita bahawa peluang-peluang kehadapan untuk anak-anak muda ni, talent-talent baru dan ruang-ruang lain. Kalau kita hanya bergantung kepada sektor pekerjaan konvensional yang sedia ada ni, itu yang kita akan terus berdepan dengan
situasi di mana kita tak boleh nak kembangkan ekonomi kita, tak ada punca pekerjaan baru, tak ada penciptaan pekerjaan baru dan sebagainya. So krisis-krisis ni membuka peluang baru. Tenaga boleh ubah, tenaga baru dan sebagainya. Dalam masa sama kita juga, macam saya cakap, kita ni optimis, tapi kita juga melihat pada masalah-masalah lain. Underemployment, kalau di KPT antara masalah yang kita selalu ulang bincang adalah underemployment. Ya, kita bangga unemployment rate, pengangguran rendah, tapi kita punya graduan masih berdepan dengan masalah ketidaksepadanan pekerjaan. Itu yang akhirnya jadi underemployed. Tapi sikap yang inilah yang akhirnya golongan-golongan yang optimis ni sebenarnya dihargai, sebab kita jujur. Kita jangan hanya bercakap benda-benda yang baik, kita juga harus address masalah dan datangkan dengan problem. Sebab jangan nanti masalah membengkak kita masih nafikan. Jangan nanti orang di masa depan, anak-anak muda ni di masa depan dia mula perasan, sampai bila aku ni dah berapa tahun dah ni keluar universiti, masih kerja dekat sini lagi, masih duduk dalam servis, retail dan sebagainya. Bila yang aku nak dapat pekerjaan yang gaji ni lebih baik ni? Sebab kita tak pernah address masalah ni daripada awal, ataupun kita tak pernah akui, kita tak pernah prepare kita punya stakeholders. Kalau dia faham, ni golongan terdidik, terpelajar, kalau dia sendiri pun faham, dia kata yes. Sebab tu di mana-mana pun KPT, dalam wacana menteri saya dan sebagainya, dalam mana-mana wacana pun kita sentiasa akan ingatkan, ini adalah cabaran yang akan sentiasa dihadapi oleh graduan, dan ini adalah langkah-langkah yang sedang diambil oleh kerajaan. Kita rombak balik keseluruhan kerangka pendidikan tinggi kita. Kita tidak lagi bergantung kepada hanya cara lama yang kita buat selama ini, pendidikan yang lebih statik. Tidak, kita masuk kepada unbundling of education, kita masuk pada micro credentials dan sebagainya. Kita ambil langkah-langkah supaya lebih banyak penjimatan boleh dialami oleh pelajar. Kita masuk kepada langkah-langkah di mana kita boleh lebih banyak saluran pekerjaan direct daripada universiti ke industri dan sebagainya. Perkasakan TVET. Ini semua perkara-perkara yang sedang dibuat untuk kita hadapi masalah-masalah yang kita sebut tadi. Negara ni negara yang banyak kerja. Unemployment macam kita cakap rendah, tapi underemployment, yes, kita masih lagi sedang berusaha untuk memastikan graduan kita. So inilah yang saya panggil tadi untuk golongan yang optimis. Skeptical is skeptical. Dia tengok masalah dan dia tak rasa kita boleh selesaikan. How do we address it? Dialog. Mungkin dia boleh ubah fikiran dia, mungkin dia akan kekal dengan sekian, tapi sekurang-kurangnya kita berdialog. Ada golongan yang lebih positif, yang lebih optimis, dia tahu jangan, dan kita jangan take them for granted. Bagi kita, okey, mereka ini yakin dengan kerajaan, mereka ni yakin dengan apa yang dia bawa oleh Malaysia Madani, tapi kita don't take things for granted. Kita harus sentiasa berakui kalau ada masalah, sebab di masa depan masalah ni kalau kita diamkan, kita sorok bawah kapet, satu hari masalah ni membengkak, tak ada siapa yang bersedia. Dan dalam masa sama, memperakui masalah menunjukkan kesiapsiagaan dan kesediaan kita untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Baby steps lah YB. Baby steps. Tapi macam yang YB katakan tadi, sudah ada banyak perubahan dari dalam bentuk dasar-dasar, especially dalam dasar pendidikan negara, memberikan pendidikan percuma kepada golongan miskin ataupun golongan B40. Seperti mana yang YB katakan tadi, masih lagi ramai tak tahu. Adakah apa punca dia YB? Adakah ada sedikit kelemahan dari segi komunikasi daripada dasar kerajaan kepada rakyat, ataupun rakyat yang tak nak ambil tahu, ataupun bagaimana YB? Saya pun tak tahu. Saya rasa macam ni kot. Awal-awal tu kita perasan bahawa dia balik kepada strategi komunikasi kita lah. Pengumuman yang kita buat sebelum ini tu, pengumuman tu kita buat sekali dengan banyak lagi langkah-langkah lain. Jadi faham dia bila terlalu banyak maklumat ni, dia ramai yang tak nak bagi perhatian sangat. Kita cuba untuk highlight, sekurang-kurangnya bagi pihak kita lah. Kita cuba untuk highlight, tapi orang tak berapa nak pick up juga. Kedua, like I said lah, ada satu pula fenomena kita panggil tadi post-truth society ni kan,
they don't care about the truth kan. Yeah. They want the truth to be in their own version. Macam itulah lebih kurang kan. Dan banyaklah cara untuk kita fahami post-truth ni, tapi ramai yang kat luar sana yang dah faham dah bila kita cakap masyarakat pasca kebenaran ni kan. Fakta objektif macam mana pun fakta tersebut boleh kena spill lagi. Macam tu. Yang ketiga, akhir ni balik juga kepada situasi post-normal dan post-truth tadi, iaitu memang kita kena akui ada sedikit sebanyak keruntuhan keyakinan daripada kalangan masyarakat biasa ya, kepada institusi, bermula daripada ahli politik sampailah kepada penjaga kaunter dekat pejabat kerajaan. Bukanlah nak katakan bagaimana, tapi nak memulihkan keyakinan tersebut berdasarkan pada kolektif trauma daripada zaman pandemik dan sebagainya, itu akan ambil masa. We need a few rounds of proven results sampai kita boleh dengan lebih yakin bagi tahu kita dah capai beberapa tahap yang sebenarnya boleh kita hargai. At the same time, tak dinafikan jugalah counter narrative ni pun kuat. Betul. Betul. Kan? Saya ingat pernah juga ada macam contoh. Kita tengah cakap ni PTPTN percuma untuk 10,000 orang pelajar dalam negara ini, terutama bagi mereka yang dalam kategori keluarga susah. Dan jangan risau, tawaran itu akan sampai pada anda sebab kita buat berdasarkan kepada maklumat yang kita ada dalam dosen, padu, LHDN dan sebagainya. Malah ada juga boleh rayuan bukan rayu, boleh mohon, dan itu permohonan tu dah dibuka lama dah. Bawah orang masih komen bila PTPTN nak percuma. Kita baru je cakap PTPTN percuma, nilainya berapa, 20,000 sampai ke 20,000 lebih. Artinya keseluruhan pembiayaan pendidikan anda, budak tu memang akan belajar percuma seumur hidup dia, sepanjang degree, first degree dia. Apa yang kita perjuangkan tak ada apa-apa, dia tak pernah minta, dia tak pernah apa, dia cuma that happen to be datang daripada keluarga yang memerlukan. Itulah yang kita perjuangkan. Kita tak apa lagi. Buka-buka komen kata bila lagi nak dia nak suruh buat untuk siapa ni. Itu satu. Then of course kita akan adalah beberapa mungkin usaha-usaha lain. Saya tak rasa kita akan berhenti di situ. Bukan sikap kita untuk berpuas hati dengan satu dua permulaan. Dah kita sebut ini permulaan. Untuk permulaan kita mula daripada baby step yang ni. So bayangkan macam saya cakap, kita waktu itu kerajaan ni tengah menanggung hutang. Kerajaan ni tengah menyelesaikan hutang. Di dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, kalau kita perhatikan, kita sedang kuncupkan defisit. Kita tengah kecutkan defisit perbelanjaan kita, belanjawan kita. Kita tengah kawal banyak perkara. Kita juga berdepan dengan sekarang krisis tenaga, tapi tak menghalang terutama sekali Perdana Menteri untuk menghadirkan dan menzahirkan yang kita sebut diperjuangkan sama ni. Sebab tu saya secara personal saya tak boleh nak kata tak cukup, sebab saya tahu mungkin sebab kita tahu kalau ikut ekonomi, kalau gas datang daripada orang lain mungkin cakap tak sesuai, bukan waktunya, kita tak cukup duit, kita banyak benda lain nak tampung. Tapi tak, PM cakap tak apa, is one of our commitments, dan ini adalah pelaburan untuk masa depan. Kalau dalam keadaan sekarang tengah susah, anak-anak orang susah ni, bayangkan macam dia nak sambung belajar. Dalam keadaan susah sekarang, lagi susah dia. Jadi ini cara kita. Syarikat-syarikat besar kita boleh bail out. Kenapa pelajar-pelajar miskin kita tak boleh bantu? Itu prinsipnya.
Jadi kalau orang tanya saya sampai sekarang, saya kata terserah, kita dah buat. Nak bergaduh, saya tak erti nak bergaduh. Nak balas komen, saya malas. Tapi kita buat kerja. Bagi saya itu paling penting. Yang pentingnya in the end result tu ada, macam tu lagi. In the end kita nak tengok result tersebut dan nak pastikan result tersebut hasilnya betul-betul boleh bagi impact yang kita mahukan. Kita tak nak juga ianya diseleweng. Ada banyak mana-mana negara pun sama. Bahagian pemantauan tu sangat penting. Betul. Tak guna kita lancarkan program-program yang bagus, kita datangkan dengan dana-dana yang hebat, kita belanjakan banyak, tapi pemantauannya lemah, pelaksanaannya tak sampai sasaran. Susah kita. Pernah berlaku banyak kali ditegur dan akhirnya disiasat terus SPRM. Sebab tu kalau tengok zaman, saya ingat yalah, kritikan terhadap Azam Baki itu satu perkara sebelum ni. Tapi SPRM agak rajin lah, rajin untuk bawa kes tu, kes ni, kes ni. Sebab macam kita cakap, isu dia adalah kita buat. Dan saya yakin tidak terhad hanya pada Datuk Seri Anwar. Banyak kementerian lain yang datangkan inisiatif-inisiatif yang sepatutnya melegakan rakyat hari ini. Tapi ada juga ruang untuk orang salah guna, ambil kesempatan dan sebagainya. Tak baiklah macam tu. Betul. Satu, saya kira kalau ada orang dia tengok, oh banyak betul lah kes zaman Madani ni. Memanglah banyak sebab kita buat pemantauan. Kita tak sorok. Betul. Kita tak diam. Tak kira siapa-siapa pun. Datanglah menteri ke siapa pun, tak kira. Banyak kes profil tinggi. Sebab like I said lah, akhirnya kita balik kepada kita dah usaha banyak. Sayang kalau pelaksanaan tersebut ada yang tak amanah dalam kita tak melaksanakan. Dia sama juga dengan setiap inisiatif-inisiatif ke depan ni. Pemantauan tu penting. So ni, kita cakap pasal pilihan raya politik sikit. Sikit lagi. Boleh. Yang mana kita sentuh lah PRN. PRN Johor dengan Negeri Sembilan. Bagi tengok macam mana hubungan dengan UMNO ketika ini, BN lah. Saya tak tahu, saya kat Melaka. Kami kat Melaka okey je. Pandangan YB sikit lah mengenai mungkin perselisihan faham kita boleh cakap. Tak. Dia tak mungkin hanya perselisihan faham. Susah lah kalau orang politik ni selisih faham, dia dah sampai korbankan rakyat kat bawah begitu sekali. Tak boleh. Manage lah our ego kan. Saya fikir tak apalah, for whatever reason. Contoh kalau di Johor, Menteri Besarnya sebut dia nak kestabilan, nak mandat baru dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau di Sembilan diganggu oleh beberapa adun dan sebagainya, sehingga itu jadi kalau alasan contoh kestabilan di Sembilan tu real kan, kalau tidak boleh jadi hang parlimen kan, sort of lah kan, hang state assembly kan, boleh jadi dewan yang tergantung sebab tak jelas. Itu okey lah. Cuma macam Tok Min pun dah sebut kan, ini bukan soal kita pun tak nak pilihan raya, baru habis pilihan raya berapa tahun, tak habis mandat lagi. Tapi dah kalau asyik nak tarik sokongan lah itulah ini, dah tak apa, serah pada rakyat, biar rakyat decide. Masalah di Johor pula katanya apa, dia nak kestabilan. Dari sudut kestabilan sebenarnya Johor ni stabil je kan, pemerintahan tak ada terganggu gugat, mandat dia besar dan jelas. Cuma mungkin ini sebahagian daripada realignment of politik dan sebagainya, kita tak boleh tolak juga pandangan-pandangan tersebut. Kita bercakap soal zaman di mana single party bukan lagi mudah untuk dicapai. Walaupun ada Melaka, ada di Melaka ada, mungkin Johor ada. That was before COVID. That was before this.
Sekarang kita tak tahu. Wallahualam. Betul, kita boleh nampak lah wave of confidence tu here and there, tak dinafikan. Tapi jangan kita baca politik hanya berdasarkan kepada keyakinan diri kita. Baca juga politik dari sudut angka. Kalau kita tengok pilihan raya ke-15 yang lepas, berubah besar demografi politik kita ni. Dengan ketidaktentuan trend pengundi muda yang waktu tu masih sedang diuji, masih belum ada keputusan politik yang terdidik lah, nak kata inform. Masuk kepada juga penolakan terhadap beberapa koalisi besar. So siapa yang boleh predik sebenarnya? Saya tak rasa siapa-siapa pun boleh predik. Kita dah diuji beberapa pilihan raya sebelum ni, dan nampak sebenarnya akhirnya rakyat balik kepada koalisi lah kan, gabungan. Single party ni susah kita nak tengok, kecuali mungkin setengah tempat lah kita akui, contohnya Kelantan, Terengganu, itu single party. Betul. Tapi tengok juga dia single demografi. Demografi di Johor lain, Betul. demografi Negeri Sembilan lain. Dia tak, bukan single majority, single ethnicity, single demografi, tidak. Sosioekonomi dia berbeza, kaum dia berbeza, isu dia berbeza, representasi dia berbeza, perwakilan dia berbeza. Jadi jangan begitu. Cuma in approaching this PRN Johor dan Pilihan Raya Negeri Sembilan, saya rasa yang paling mustahak adalah untuk kita, saya tak nak sentuh lah orang lain, sentuh diri sendiri cukup, bahawa kita kena jadi paling penting ada satu yang tak boleh kita compromise, iaitu melindungi keharmonian, perpaduan dan juga kebersamaan masyarakat selama ini, berbilang kaum, berbilang agama. Mudah untuk orang politik apikan sentimen-sentimen begini untuk raih undi, dan tak dinafikan, malah dalam kalangan Pakatan Harapan kadang-kadang ialah bila sekarang ni duduk di posisi kuasa, kadang-kadang kita pun tersasar juga kan. Ada waktu-waktu ni kita tak berhati-hati, atau mungkin kita gagal perjelaskan dengan sebenar, jelmakan dengan sebenar yang disebut sebagai perlindungan terhadap identiti multiracial kita, masyarakat majmuk kita. Jadi untuk pilihan raya negeri ni, tanya saya, melindungi yang tu mudah. Serangan terhadap mana-mana kaum ni jadi mudah. Nak raih undi Melayu, serang kaum bukan Melayu. Nak raih bukan Melayu ni, serang kaum Melayu. Susah kita kalau macam tu. So political leaders, regardless daripada mana pun, harus main peranan untuk pacu. Saya pernah tengok Datuk Seri Zahid berkempen dekat Padang Serai waktu itu, kalau tak silap saya, lepas daripada kita pilihan raya umum. Kan, dia appealing to Chinese community, ubah naratif UMNO dan Barisan Nasional waktu itu. And to me that was at least something that I appreciate. Yalah, baru 3-4 tahun yang lepas kita masih lagi selalu nyatakan kegusaran bahawa politik kaum ni banyak dibawa oleh parti-parti berasaskan kepada kaum, Nomor Bersatu, PAS dan sebagainya. Jadi bila kita tengok naratif-naratif yang begini dibawa oleh pemimpin yang selama ini bawa, yang digambarkan sebagai pemimpin politik yang suka mainkan seni kaum, susah juga kita. Saya bayangkan contoh macam kawan saya lah, Akmal Saleh, kan? Bayangkan kalau Akmal Saleh akhirnya satu hari dia kata kita kena tolak politik perkauman, bukan in the sense that macam sekarang bukan, kadang dia cakap juga kan, tolak politik perkauman yang
universal. Dia tidak lagi hanya bercakap soal orang Cina jangan serang orang Melayu tak nak macam tu. Yang betul-betul universal, yang bagi satu garis yang jelas untuk rakyat Malaysia faham identiti bangsa, kebangsaan kita dan sebagainya. Itu akan jadi satu yang sangat baik. So I was hoping that we can go that way. Dan call out, ini satu lagi benda kan, call out maksudnya kita juga tepis serangan-serangan terhadap kawan-kawan lain. Saya orang Melayu. Bagi saya, sebagaimana kita marah ataupun kita tak nak identiti, budaya, kepercayaan, agama, bahasa kita dipertikai, orang lain pun dia ada perasaan yang sama juga. Dia born that way kan. Cuma it takes some understanding untuk kita pertahankan kemajemukan tersebut kan. So it takes some better perspective, multiple perspective. Itu yang keadilan ni dia ajar yang tu. Kita especially pemimpin Melayu, yes, dia ada satu orang kata satu kelebihan, pemimpin Melayu, baik masyarakat majoriti dan of course budaya yang lebih dominan. Tapi dalam masa sama harus ada pandangan yang lebih peka, sensitif, ada perspektif yang berbilang. Tidak datang hanya ataupun tidak boleh datang juga hanya daripada tokenism, setakat nak buat sebab nak jaga hati. Tak boleh begitu. Sebenarnya datang daripada kefahaman, belajar, baca, cuba faham budaya. Dan jangan takut untuk kita untuk kita tegur satu sama lain. Jangan kita sendiri pun hanya berani hanya berani tegur satu masyarakat, kita tak berani tegur yang lain. Tak boleh juga macam tu. Itu benda yang saya tengok dalam pilihan raya negeri akan datang, dalam pilihan raya umum akan datang pun sama. Biar kita jaga yang tu. Walaupun kalau dekat kawasan yang demografinya satu etnik contohnya, why not kita orang kadang-kadang tertanya-tanya kenapa kadang-kadang setengah masyarakat tu kena discriminate kan. Contohlah kan. Sebab kurang interaksi dan kefahaman satu sama lain. So saya tak nak tengok pada strategi politik ke siapa nak menang, siapa kalah, berapa kursi kita nak rebut, kat mana kita nak bertindih, nak jadi kerajaan bersama ke apa semua, tak. Saya lihat balik kepada asas kami. Asas kami adalah parti yang nak melindungi hak setiap rakyat negara ini. Dan itulah yang seharusnya diperkukuh dan dikekalkan. Dan selain daripada itu, of course lah, dalam pilihan raya negeri Johor ni juga dan Negeri Sembilan akan diuji dasar-dasar. Kita dah ada track record yang baik di Negeri Sembilan, Alhamdulillah. Dan kita yakin kita boleh buat dengan baik di peringkat persatuan. Kita dah buat dengan baik di beberapa negeri lain, munculkan sebagai negeri berekonomi tinggi. Kita boleh penuhi potensi negeri Johor juga dengan dasar-dasar kita. Itu no doubt. YB, dalam kapasiti YB sebagai Timbalan Menteri KPT YB, Yep. I have to ask lah YB. Walaupun kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang isu pendidikan percuma tadi YB, saya nak sentuh balik lah berkenaan dengan isu PTPTN ni. Sangat sinonim dengan YB sebenarnya. Apa-apa sebut nama YB Adam Adli, PTPTN, mesti PTPTN. Jadi ada yang mengatakan bahawasanya isu PTPTN ini menjadi satu liability kepada menjadi liability politik lah kepada Pakatan Harapan YB. Dalam pandangan YB, adakah Pakatan Harapan dalam PRU lepas tersilap menjual harapan terlalu besar kepada golongan mahasiswa ketika menjadi pembangkang YB? Kita bercakap PRU lepas. PRU lepas yang disebut oleh Pakatan Harapan ada beberapa hal. Antaranya yang dah dibuat sekarang, pendidikan percuma untuk golongan bersasar. Alhamdulillah, satu perkara selesai. Tak selesai lah, jangan anggap selesai, tapi satu perkara kita dah ada permulaan lah. Ada permulaan.
Okey. Yang kedua adalah untuk kita lihat balik kepada pembayaran semula. Tangga-tangga gaji dan sebagainya, income contingent. Ini disebut income contingent. Kita mungkin belum boleh laksanakan sepenuhnya, tapi elemen tersebut sudah pun bermula. Terutama sekali sekarang ada yang saya pun harus sentuh, contohnya macam sekatan perjalanan untuk setengah peminjam yang culas. Tapi kita tak buat secara macam dulu, universal, semua orang, tak kira siapa. Dia balik kepada berapa pendapatan kamu. Adakah kamu berpendapatan lebih daripada RM6,000 sekian. Maknanya golongan mampu bayar lah. Golongan mampu bayar. Jadi artinya kita tidak lagi buat secara blanket, tapi sebaliknya dah ada pun elemen income contingent dia. Yalah, mungkin pada tempat yang kurang bagi saya kuranglah progresifnya kan, dia bercakap soal sekatan, tapi itulah dia akhirnya okey. Dan penangguhan pembayaran semula tu mula berlaku. Saya tak pasti bab yang lain, tapi isu sebenar dalam PTPTN ni ada dua. Yang pertama, bagaimana kita menguruskan hutang pelajar. Yang kedua, menguruskan hutang PTPTN tu sendiri. Hutang PTPTN dia perlu pastikan ada kutipan semula yang sihat, tapi dalam masa sama kita tak nak supaya kerana kita nak mengejar kutipan semula tersebut kita hakis kemanusiaan, ihsan, dan juga terutama sekali hak kepada beberapa orang, bukan beberapa lah, sebahagian besar pelajar. Bagi saya dua isu ini isu yang kadang ada orang tengok secara separate, ada yang tengok secara bersama. Kita kena tengok pada banyak masalah yang timbul. Contohnya dari sudut pembayaran semula untuk golongan pelajar. Sebab tu kalau orang nak troll, nak sebut apa-apa pasal PTPTN kat saya tak terkesan sangat, sebab saya tak pernah rasa saya berubah pandangan, buat U-turn dan sebagainya. Saya keras dengan pandangan saya. Ada isu-isu yang timbul yang berkait dengan kutipan semula dan sebenarnya cara kutipan semula yang tak sesuai, bantah. Kita bantah. Kita tak diamkan diri, kita bangkitkan dalam mesyuarat. Cuma ialah mungkin yang tak dilihat tu orang anggap tak ada lah. Itu saja. Bukanlah semua perkara kita boleh dia beginilah ya. Nak bantah boleh, apa disebut, kamu timbalan menteri, kamu bantah dekat tempat kamu. Ada tempat ni kan, ada forumnya, ada salurannya, ada cara kan, ada. So, masalahnya nak point scoring, maksudnya nak cari modal politik, pun boleh, ada orang boleh buat juga macam tu kan. Dia point scoring lah, cari modal politik. Ini hari saya sudah pun menyatakan sekian-sekian, tapi hasil ni tak nampak, baik tak payah. Bagi saya, biar saya buat kerja. Tak apa, kadang-kadang mungkin hasilnya I think saya tak ada masalah kot. I'm not here for point scoring. Saya pun bukan dekat sini untuk point scoring. Saya di sini untuk laksanakan tanggungjawab. Saya rasa saya kena fokus kat situ. Therefore, kalau balik pada soalan manifesto harapan, alhamdulillah kebanyakannya ada di situ, elemen-elemen di situ. Malah ada juga idea-idea macam pengampunan hutang dan sebagainya. Kita kena balik kepada golongan-golongan yang perlu dibantu, identify. Ada tak? Ada. Apa yang kita pernah buat? Kita bangkitkan dalam mesyuarat kementerian, selalu dibangkitkan, menteri pun ada bangkitkan berapa banyak data peminjam lampau yang sebenarnya kita tapis. Berapa banyak golongan sebenarnya yang memang tak ada kemampuan untuk bayar balik. Berapa ramai golongan yang tak ada orang kata tak ada pekerjaan selepas bergraduasi. Ada golongan macam contohnya suri rumah yang memang tak ada pendapatan tetap.
ada golongan yang mungkin nasibnya kurang baik. Saya terima ada kes yang mana lepas bergraduasi setahun 2 tahun lepas tu dia adalah mulakan bayaran dia sedikit, kemudian dia ditimpa malangan dan sebagainya, tak boleh bekerja semua hidup dan sebagainya, mana dia nak bayar balik. Tak kira kita nak hambat dia dengan hutang lagi. Bagi saya yang itu saya tak boleh setuju. Cuma if we want to go case by case, saya seorang tak cukup lah nak selesaikan. But what we need to have is a clearer pathway dan juga policy atau dasar yang lebih clear untuk kita bantu yang ni. Memang tak dinafikan. Dasar-dasar ni kadang-kadang ada yang kurang selesa, tak dinafikan. Akan ada orang yang cakap ni apa benda ni kan. So dia ada, macam saya cakap lah, PTPTN ada 2 masalah. Satu, menguruskan hutang PTPTN tu sendiri, hutang corporate. Dia ada berbilion yang perlu mereka pulihkan. Yang kedua adalah hutang pelajar itu sendiri. Saya ingat kita kena ada tanggungjawab terhadap kedua-duanya. Last but not least, saya ingat dalam isu PTPTN ni, saya ingat bagus bila saya belajar satu lagi perkara, iaitu bila kita ada banyak pandangan tentang PTPTN, mengingatkan saya bahawa in the first place, jangan kita hanya tengok pada masalah itu saja. Why not we also start exploring major changes, maksudnya perubahan-perubahan jauh lebih besar dalam pendanaan pendidikan kita. Adalah beberapa idea yang sedang dirangka dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia. Itu satu, mengurangkan kos dan sebagainya, kos pendidikan. Yang kedua, kenapa tidak kita lihat juga kepada melahirkan, I know this is the mechanism is already there. Mekanisme ni dah ada di situ, simpanan pendidikan. So sekarang ni kita boleh lahirkan generasi bebas hutang. Saya tengok ada peningkatan yang agak ketara dari sudut simpanan SSPN di bawah PTPTN, masih bawah PTPTN. Maksudnya rather than kita hanya bergantung kepada pembiayaan menerusi hutang di masa hadapan untuk anak-anak kita belajar, we can start a new generation. Maybe generasi kita tak berjaya untuk, mungkin kemampuan ibu bapa kita terhad. Tapi sekarang ni dah masuk ke satu generasi ni. PTPTN was started in 1997. Maksudnya dah dekat hampir 30 tahun. So dah satu generasi dah selesai satu generasi ni. Sepatutnya this is the time mana kita mungkin galakkan simpanan yang lebih banyak. Dan I think one of these day mungkin boleh Sabu boleh bantu untuk berikan interview di SSPN, highlight sedikit sebanyak jumlah simpanan sekarang yang dah nilai lebih 28, 30, hampir 30 bilion. Itu satu berita baik sebenarnya. Dengan simpanan setiap tahun jumlah yang perlu ditampung oleh PTPTN itu sebenarnya boleh dikurangkan kalau lebih banyak pelanggan PTPTN itu tidak hanya orang yang meminjam, tapi juga yang bawa keluar daripada SSPN untuk sambung belajar. Dan dia ada terkaful dan sebagainya, dia ada tambahan dana. So generasi bebas hutang mungkin ini perlu difikirkan. We have to start somewhere lah. Dan mekanisme sedia ada, dah ada. Macam saya cakap, SSPN tu dah ada dan sebagainya. Mungkin tak seksi lah kan, macam hapuskan PTPTN. But yes, it's there. So apa, balik pada tu, asasnya apa? Yang pertama, pendidikan percuma, alhamdulillah dia dah mulakan. Yang kedua, soal menguruskan kembali hutang-hutang ni, kita sedang teliti balik dan pastikan kita dapat data sebenar. Saya tak rasa kita boleh diamkan diri melihat bahawa ada banyak, dan ada beberapa isu lain di belakang soal pengutipan hutang dan sebagainya kurang sesuai. Ini pun kita perlu get rid. Dan lastly adalah menghasilkan satu lagi generasi, melahirkan dan menguatkan, mengukuhkan generasi bebas hutang ni. Di mana kebergantungan terhadap hutang dikurangkan. Sebaliknya balik kepada simpanan mereka daripada bermula. Tapi that will have to start from us lah. Kita menabung lah untuk anak kita. Saya fikir
sebulan RM50, RM60, insya-Allah cukup. Dalam tempoh 20 tahun. Dan 20 cukup lah sikit sebanyak untuk mereka mulakan. Kalau saya bagi contoh lah kan, baru-baru ni kalau nak kukuhkan sedikit lah nak kukuhkan sikit pandangan supaya orang tahu berubah tak berubah budak ni, tak berubah sangat. Contoh baru-baru ni ada dia nak buat majlis penyerahan bantuan awal PTUTN. Saya tak bagi, saya kata jangan buat. Satu, jangan susahkan rakyat, suruh berkumpul ramai-ramai ambil bantuan awal PTUTN ni. Second, tu bukan bantuan pun, itu sebenarnya sebahagian daripada loan yang dia ambil. Apa yang kita nak belagak sangat bagi duit. Ini duit kamu pinjam. There's a word that way. Nampak macam kita boleh buat dekat parlimen majlis besar untuk tak boleh serahkan bantuan awal pendidikan. Cakap tak boleh lah. That's a word. Ini bukan zaman tu lagi lah yang kita boleh. Sebab honestly it's not the same dengan sumbangan sebenarnya. Itu bukan sumbangan, itu pinjaman diorang sendiri. Cuma bantuan awal. Itu duit diorang sendiri. Apa kandungan yang kita nak bagi, bukan duit kita. Itu adalah mungkin kawan-kawan kat PTUTN tu kadang-kadang pening kepala juga nak layan saya ni kan. Orang nampak saya pening kepala lah tu. Tapi okey. Kita guide, kita bagi pandangan kita. Macam saya cakap, kalau rakyat cakap dengan kita, runcing, pedas, tajam, kritikal, sinis, kita kena dengar. So kita harus macam tu lah, open lah, be open to everyone. Dah alhamdulillah lah, at least PTUTN ni daripada awal saya start jumpa sampai sekarang ni, walaupun dia tahu ini dulu kawan ni lah kan, yang balun PTUTN banyak kan, tapi they are open to ideas and proposals for some changes. I'm glad. Saya suka bila ada ramai juga pihak di luar sana datang daripada universiti, akademia, think tank dan sebagainya yang akhirnya datang untuk bantu. Cakap okey, jom kita tengok balik macam mana cara kita nak buka kepada beberapa cara mendanai pendidikan. So it's beyond just PTPTN. Beyond PTPTN. PTPTN is just one mechanism that we have. Betul. Unfortunately, it's the only mechanism kita ada sekarang, apart from beasiswa, scholarships. Scholarships tak centralized sangat. PTPTN dia centralized dan dia cover majority. So how do we change this? How do we change this? It takes some time lah. But this is the first step. I think masyarakat lah, rakyat, especially golongan yang masih skeptical, mungkin perlu faham bahawasanya it is a ongoing process. It's an ongoing process. Ongoing process. Malahan proses panjang yang perlu dimulakan. Yes. Nak buat macam mana saya baru masuk sini 5 bulan. Betul. Proses itu panjang. Salah ni masalah. Yes. Tak iyalah kan. Dia ada yalah. I mean, kalau tanya kepada yang lebih senior, ministers, malah tanya kepada Perdana Menteri pun, dia akan ingatkan balik. Dia kena ingat when we started pada Perbadanan Tinggi, Perbadanan tabung pendidikan tinggi ni, the idea was to help the poor access kepada universiti, which is true. Zaman tu tak ada beasiswa, habis lah, tak boleh buat apa-apa. Nak masuk universiti mahal. So, dan itu hasil ni ramai dapat masuk universiti, kita akui. Itu cara. Tapi dalam masa yang sama kita nampak ada eksploitasi over the years, tengok accumulate hutang dan sebagainya. Itu pun kita tak boleh nafikan. So baguslah sekarang kita ada peluang untuk mulakan. It will never finish. To me, dia bukannya kerja saya nak cari nak like I said lah, point scoring. Nak kata aku yang akan selesai masalah ni. I'm the Messiah. No such thing. Janganlah kita fikir macam tu. Tapi kita ada tanggungjawab, diberi peluang. Saya tak tahu berapa lama saya duduk sini. Mungkin 2-3 bulan lagi, pada hari esok habis lah. Tapi apa yang perlu dibuat, ambil apa peluang yang diberi sekarang, gunakan, dan itu yang kita buat sampai hari ni. Saya tak ada kuasa nak bagi arahan. Tapi apa yang kita ada akses kepada maklumat, kita ada hubungan, jaringan, kita ada kerjasama dengan beberapa pihak, kita ada mesyuarat tiap-tiap minggu dengan
menteri. Jadi itu tugas kita, macam mana cara kita nak menyokong kementerian ni, macam mana kita nak bantu menteri untuk dapat dan datangkan dengan dasar-dasar lebih baik. Ya, desak-desak lah, itu style dalam mesyuarat, tapi hasilnya adalah rakyat pun tak nak tengok. Betul lah, akhirnya rakyat pun bukan nak, betul dia cakap asal dah tak bersuara, asal tak bersuara. Saya nak tanya, adakah kita nak tengok adakah kita nak tengok, contohlah macam saya timbalan menteri kat sini, you nak tengok saya jadi timbalan menteri yang lantang bersuara, Tapi hasil tak ada, ataupun you nak tengok yang datangkan dengan result senyap tapi datangkanlah dengan hasil sedikit. Bagi saya in between, but bagi saya, jangan saya sendiri pun saya tak heran sangat kot point scoring saya pun dah tak larat nak jawab kan. It's not about that. The focus should be that kita balik pada pokok masalah tersebut. Boleh kita rumuskan perjuangan Wabi Adamli ni masih belum selesai lagi lah. Itu Mahathir tapi betul belum selesai. Sikit lagi kan. Tun M kan belum selesai. Betul. Wabi, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast Borakasi ni, kita selalu tanya soalan ni kepada setiap guest kita. Right. Dalam satu ayat Wabi, apa masalah terbesar yang dihadapi Malaysia pada ketika ini? Satu ayat saja. Dalam sekarang, Ya. masalah terbesar. Itulah macam saya sebut tadi, kita duduk dalam zaman pasca kebenaran. Susah. Pasca kebenaran dan pasca normal. Sudah ada perubahan sikap yang terlalu besar, ketara. Yang masyarakat amat susah untuk kita uruskan pendapat, perbezaan pendapat dan sebagainya. Itu mungkin ada bahayanya. Betul. Ada bahaya ni kat situ. Thank you so much YB Adamli for having us dekat office beliau sendiri. Sorry kalau panjang tapi podcast kan. Dan terima kasih juga sebab sudi luangkan masa dengan kami YB. Alhamdulillah banyak poin-poin ataupun penjelasan yang mungkin masyarakat luar sana boleh ambil tahu. Yang asyik kata PTPTN bila nak jalan. Sebenarnya ada masih lagi baby steps. Permulaan awal. Not so baby lah tapi boleh tahan lah. Actually itu satu permulaan yang dah cukup baik sebenarnya, honestly, in my opinion. Tapi it's a ongoing process, masih lagi ongoing process. Orang cakap kerajaan ni tak pandai berkomunikasi lagi. Ramai yang first time. Masih boleh ditambah baik. Masih lagi boleh ditambah baik. Bagang pandai lagi kita orang dulu. InsyaAllah YB dalam kalau ada rezeki lagi, kita ada lagi kerjasama antara kita di masa hadapan, insyaAllah. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Channel X yang juga merupakan portal berita atas talian yang sudi bekerjasama dengan kita untuk episod pada kali ini. Sebelum ini pun kita bekerjasama dengan dia juga. Dan nantikan episod seterusnya. Sebelum itu saya ingin katakan jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Utusan TV Official. Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya J. Saya Zadnas. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.